Gambar. Pasir. Pasir, semua pasir lah. Tak boleh lah. Test. Hello guys. Mic test. Aku baru sampai rumah dia. Saya dah baru sampai. Dia baru sampai dia. Pukul berapa tadi? Dia bawa jet tadi. Laju nak mampus, dia dah sampai. So sekarang kita tengah tunggu Aisyah. Lepas tu Aisyah mana Aisyah? Aisyah mana? Aisyah, kalau kau lambat tinggal. Yes, tinggal. Kau tinggal kau. Kau tinggal. Kau naik atau bumbung? Lompat. Jet. So lepas Aisyah datang dia tugas lah. Yes. Hari ni saya macam marah sikit macam Bol. Yes. Oh my god. Okay, dia jual apa? Jual dia. Lagi dia macam throwback lah. Macam dia jamu pula. Dia jauh. Kenapa tak bawa? Aku bawa, Lepas tu? tapi dia kata kau pakai lah ni, yang ni tak payah gosok. Dia tak ada gosok. Kau nampak tak? Kau nampak apa kan? Okay lah, cantik-cantik. Kita semua berjubah-jubah. Tak, masalah jubah aku macam kau juga weh. Aku pun tak gosok. Memang tak payah gosok kan aku. Tak payah kan? Tak ada. Tak payah kan? Sampai ada. Belum tak nampak pun. Tu lah pasal. Tak, aku punya Nampak? Nampak? Sebab dia memang daripada Mekah. Oi. Dia see through. Oi, Alhamdulillah. Kenapa aku beli ni sebab jubah tu lah. Apa dah aku? Berapa nak makan? Guys, so sekarang Aisyah dah sampai. Tak Aisyah dah sampai. Tak nampak sangat. Okay. Masuk sini lagi sana. Okay. Tak, saya nak kena masuk pada berang. Kau masuk kedua. Betul. Demi nanti. Dia naik jet dulu. Kau tahu dia naik jet. Okay guys, sudah dia belikan aku kopok leko khas dari Gandung. Sangatlah crunchy ya. Dia sangatlah crunchy. Mak kau banyak. Mula puasa guys. Mula puasa. Masya Allah. Tabarakallah. Kau dia sedap ni. Ya Allah, kalau aku tak puasa kenapa aku dah sekarang. Ada air fryer di rumah. Di rumah Dia dia. ada tukar sikit buat 200. Sedap ni. Guys, tengok dia tolong bawakan eh. Tika kasut payung. Tengok. Kalau tak ingat tu memang dia tinggal. Oh. Ayam cek, keretamu ada payung kau? Masuk, saya bukakan pintu. Oh, nak masuk belah ni ke belah sana? Oh, sini je. Sini masuk. Masuk eh. Aduh. Boleh? Pintu sana tak boleh buka. Sabar. Yang belakang ni belakang. Sabar, belakang ni penuh. Apa dah ni dah. Bawa Tika. Aduh. Apa nak membaca ni? Sekejap. Aduh. Sabar, sebenarnya nak tanya satu masalah. Aku kuat. So sekarang kita orang dekat Masjid Putrajaya sebab member kita orang nak solat. Dia nak solat. Cuma nak solat. So sekarang kita orang dekat Masjid Putrajaya. Cuma nak solat. Bye bye. Solat. Ni. Solat. Dah tengah buat kelas lipat lekong. Kau faham tak? Kau masuk pak dulu. Tak, maksudnya lipat. Lepas tu gulu. Kau masuk dalam beg, kau tekan lagi tekan. Kau buat dua ke kau buat satu je tu, kau buat satu. Kalau Najib buat sekali dua, kau sumbat, kau tulis. Oh, dah macam ramuan resepi kau tu. Yang tu kenapa Macam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib.
Kita orang sekarang dekat masjid Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Kita orang dekat Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Mizan lah. Abdul Mizan. Abdul Rahman mana-mana mu kau DRX ke? Kita razak bodoh. Kau pun bodoh. Apa? Blind dia dinner blind. Hari tak pakai spek. Itu yang blind tu. Yes. Dia tadi pun cari spek pun dalam keadaan blind. Apa tadi dia cakap? Oh, kita berlepas menaikkan ibadah solat. Alhamdulillah. Sekarang tengah tunggu Bibo dan Ali untuk sampai untuk lagi bazar. Tak salah. Tak tunggu. Tapi sekarang Kita memilih untuk tidak tunggu. kita dah tengah tunggu phone dia. Tengah tunggu info food charge. Ni mission kita kena pergi bazar dulu, beli barang, beli makanan, lepas tu pergi balik kat parking, keluar balik cari parking untuk dataran mereka atau pergi dataran, lepas tu cari pot, lepas tunggulah yang lain. Yes. Lepas tu kita tunggu info food charge. Aku tumpang kat makcik tu. Makcik tu tadi. Apa benda ni? Makcik tu tadi dia tanya. Dia tanya. Awak stay sini ke? Aku nak cakap tak, saya stay KL. Padahal tu tak suruh aku stay situ jaga info tu bodoh. Blind dia blind. Ya, kita tak boleh bersatu. Kalau bersatu jadi berdua. Takkan bertiga pula. Dia yang bodoh. Sekarang kau apa? Lima 22. Sekarang aduh tak guna betul tadi. 5.22. 5.23 sekarang. Kita orang tengah 5.30 tu kita pergi bazar. Bazar bawah je pun. Dah sudah makanan tu tak lari. Kita ada 2 puasa 2 tak puasa. Relax lah. So relax. Kalau kita penat, diorang sambung. Tak kan? Ya, saya sama penat. Penat ni. Yes, saya penat. Puasa ni. Cewek puasa. Masa tak aku minum air sekarang tak? Air tak kuat. Tu dah tu aku buat. So kita orang plan nanti. Okay, kita tanya dulu orang depan. Dia plan nak pergi bazar nak beli makanan apa? Makanan apa orang? Oh, boleh ambil. Pegang ke? Ayam baru banget. Ayam petik kot. Ayam. Kita je diet. So kita cari makanan sihat tu. Kalau ada makanan sihat lah. Tak macam diorang. Muat lah. Dah sebulan dia nak buat ni. I dah turun buat badan, okay? Okay, Lia kata dia nak beli ayam kecil je. Kita tengok betul ke nanti dia beli ayam kecil je. Lepas tu air tadi kau nak beli apa? Air sejuk. Okay, ais je. Okay, next. Kita nak tanya, awak nak beli apa dekat bazar ni? Saya tak. Air macam, sebab saya suka air yang berlemon, so saya akan beli air yang berlemon. Kalau makanan lah kan sedap. Sebab saya sedikit picky eater, so susah sikit nak makan lah. Yang sedap mungkin nak goreng-goreng kot yang macam popiah, otak-otak ke. Sedap weh, samosa. Oh sedap weh. Apa lagi lah? Yang macam makan apa ya? Makanan yang macam nasi. Kalau nasi macam tu yang sedap lah. Dia kena fikir, dia kena tengok tu daripada depan. Baru nafsu buat-buat. Dia kalau kat sekarang ni nampak ni. Nampak budak nak Nampak budak. Sebab sekarang ni saya tengah cuti, so dia punya nafsu lagi membuat-buat. Aku harap itu betul kan? Tak ada macam nampak dinding kan? Kau tengok mana? Aku tak percaya dulu ni. So kita dapat podcast ni takut dinding ke? Apa yang Aku tengok nampak dinding. Nampak ceiling ni. sebab dia takut. Sebab dia takut weh. Dia tengok dia punya kalau ikut otak dia memang mereng. Sebab So, kalau susah. dia nampak ceiling ni. Tak ada susah. Okay. Itu je. Tu je daripada saya. Okay. Tu je daripada saya. Okay. Okay. Kalau tadi kau nak beli apa dah tak kau tak ingat. Kamu tak ingat lah. Macam aku nak beli apa? Yang pasti okay, kuih lah. Aku nak tepung pelita lah. Kalau tepung pelita ada yang sedap. Okay, nak beli lah lagi rasa Putrajaya lantak aku. Rasa tu kuih lah, kuih. Okay. Saya sejak masuk Universiti Islam ni saya tak jadi dah. Aku tak tahu lah, roti john macam nak, murtabak macam nak, Kau tak wadi dah. tahu bergedil macam nak. Aku rasa aku beli kecil-kecilan je. Yang pasti aku tak nak beli nasi kot. Sebab saya pernah makan nasi pernah bosan. Aku tak nak terlampau kenyang, tak nak terlampau tak kenyang. Betul. Biar macam yang Kita medium rare. tu aku lah kot. Lepas tu air aku nak beli air refresh lah. Refresh. Kita kalau baju Refresh. Kita dah macam bila baju tu je auto otak masing-masing. Miring. Aku pun tak tahu dah. Sebelum ni dia je pandai je. So conclusion ni air refreshing. Tak kisahlah tapi refreshing contoh macam watermelon, water tebikai, Macam mana? fresh orange yes. Orang segar. Yes, lemon. Lemon benda.
Itu aku lah kan. Makanan aku tak macam sebut sikit lah. Tapi tak nak nasi. Tu aku. Okay, next. Dah. Kau nak beli apa dekat bazar nanti? Aku. Aku rasa macam roti john macam ngam ke ah. Roti john cheese deli. Sedap lah. Share. Tak tahu lah. Kau nak roti kapita ke? Tak, kau nak roti bom ke? Kau dah nak diet. Kau tak makan roti. Lagi apa aku nak makan? Apa yang penting aku tak nak benda yang berat-berat lah. Sebab aku berbuka pun bukannya benda yang berat pun. Aku buka yang ringan-ringan. Mudah nanti baru berat. Aku berbuka pun dengan yang manis. Aku dah manis lah. Aku kurangkan sikit. Air. Kau teringat air apa tadi? Air yang menyegarkan. Refreshing tadi. Refreshing tadi lah. Itu je. Itu ni expectation. Nanti kita tengok reality. Kita tak tahu lagi 2 orang beli apa pula. Tapi yang 2 orang. By the way, kita dah ada lagi 2 orang, 2 member. 5.5 kita tahu. Kali tengah. Gerak jom. Jom lah. Okay, baik korang. Mari kita tengok apa yang kita orang beli kat bazar. Bye. What's up ya kawan, dia tutup ni pintu aku tadi, tak sempat aku masuk. Dia jepit aku tak sempat buka. Kita sekarang menuju ke bazar. Haus. Minum lah sekarang. Dia mindset. Lagi kau sebut lagi kau haus. Lepas tu, Tengok kat mana? kau kat mana? Tak lah. Nampak ni, Atroman. Okay, pegang tak? Sekejap dia pula. Mana nak pergi kalau tu tidur tu? Wah, apa? Aduh, akal lah dekat bawah ni kenapa? Okay tak? Kalau dia betul aku sokong je, tapi kalau dia salah Tengah cari mana nak keluar. Macam mana nak keluar ni? sebenarnya bukan cakap apa lah. Masing-masing. Tadi tak kosong. Tadi sekarang je lah kosong. Kau kalau nak cerita tadi pun aku makan. Kau nak cerita tadi pun banyak. Panas tak mampu tu. Aku kau bayar dosa ke apa? Salah alai kayak buat ni. Aku adikmu dan engkau abang. Sebenarnya boleh ikut pada masjid tu. Kat dalam. Maksudnya kita dekat dalam. Faham tak? Sebenarnya sebab tadi kita tengok. Ini kita kat mana? Dunia mana ni? Ini kita kat mana? Kita nak soalan apa tadi? Bazar. Alhamdulillah guys, jumpa bazar ya. Alah, Bazar dekat je. Tadi asal rasa jauh. tapi kan, bazar ke? Oh, ada sana, belah sana tu. Kita pergi sebelah sana. Oh. Masa pusing aku berbening. Pergi lah weh. Pergi lah weh. Aku tengok daripada jauh. Aku macam lihat bila nak naik. Nanti buka masa naik kan. Dia nak mandi guys. Dia gila ke tak? Dia gila. Pusing dulu. Masa maju dengan TTDI banyak. Aku nak western. John, Bapak. Kita dah pergi dulu guys. Tunggu pulang tu. Kau tengok nampak tempting lah. Mak kata jaga pernah beli nampak western semua. Apa kau cakap? Tahu Maggi. Boleh. Sini. Kedai roti John. Yes. Nak beli, tak tahu nak beli apa.
itulah bila dah dekat bazar ni buntu nak beli apa. Terkedu lalu terketut. Dah mandai semayang lah. Tapi boleh baca. Tadi kita orang beli ni. Kenapa nak guna tamu-tamu? Suka hujan ya sekarang ni. Dan sekarang Kita orang mic ke mana? tak payah, tak apalah. Terus sekarang lambat lah. Boleh. Aku harap mic kat diorang tu ada lagi lah. Diorang boleh off kot mic tu. Nak menyampaikan tu. Itulah. So kita orang sekarang dalam hujan. Dan kita orang nak beli. Kita macam struggle je nak Kejap mana? Kita mana kita? Sekarang aku nak last nanti aku nak beli, kalau tak ada apa-apa aku nak beli air tembikai. Ya. Aku rasa aku dah cukup kot. Okay. Sebab kita kan tak Nak pergi tak lagi ke? Diorang kat mana? Tengah beli je. Aku penat lah. Aku nak tengok apa yang terbakar dekat sana tu. Kalau korang nampak tak kan? Oh, yang terbakar tu nasi kerabu je. Air bakar. Oh, yang bakar. Aku dah sana makan dah. Kita macam Yelah, dia pun daripada mana kan? kita dekat loceng kalau kita orang. Aku sikit lagi tak terbakar drone. Ya. Mana Alia? Oh dah jumpa gila kan ikut kita orang. Sebab tanya seorang cakap tak tahu. Tanya seorang cakap dah sampai. Tiba-tiba kan, diorang kat bazar lain kan. Memang bakar tu. Masalah diorang. Latak siapa suruh pergi MRT kan tu. Dah banyak ni. Dah banyak sangat ni. Jom. Ini dah 3 orang. Ya. Ini dah 10. So last kita pergi beli tembikai. Jom. Saya pergi pasar Ramadan Terengganu. Dia macam Macam ni ni ke? lah. Tapi yang beza je. Lagi susah. Ya. Dia macam ni. Tangan dah terpenuh tak nak. Mesti jam kan? Ya Kalau Allah. kereta jam. Ini manusia jam. Ya. Kena bagi signal macam ni. Cakap terus. Chapati, chapati. Oh my Allah. Allah. Oi, luas je. Oh, ini luas. Ni tenang sikit jalan. Tak ada nak kena. Ya tu. Pergi kanan. Kenapa? Kita pergi cap ni. Cik tembikai. Kejap aku. Dah beli dah tembikai guys. Indahnya sungguh di hari raya. Oh, tu. Guys, kita orang nampak dah. Siap, penat yuk. Siap. Guys, Apip. Sekarang kita orang tengah tunggu Aisyah dengan Huda ambil tikar. Kita nak jalan kaki je pergi dataran. Dengan keadaan suasana yang jam kepala. Jalan kaki 8 minit. Naik kereta 3 minit. Tapi kalau jam macam ni mungkin sama je dengan jalan kaki. So tengah tunggu Huda dengan Ali beli makanan dulu sebab diorang baru sampai tadi. Kita dah beli dah, tengok ni banyak tau. Ini nafsu tak. So kita puasa. Allah sedihnya. Allah sedih. Kita paling puasa guys. Okay guys. Kita orang decide tak buka kat masjid. Sebab literally majority ramai yang boleh solat berbanding yang So semua naik dah. Betul. Oi, paling puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Aku tak buat intro lagi ni. Aku kena ada diorang semua baru aku nak buat intro. Tapi malangnya diorang turun balik pergi bazar. Belah, jauh tengah lalu ni. Astagfirullahalazim. Entahlah dia. Dia baca Quran sikit je. Baca Quran sikit je. Kita orang dah beli makanan. Kita orang decide apa benda nak cakap ni. Okay. Sebenarnya kita orang nak makan dekat dataran Putrajaya, which is belakang sana je dataran tu. Relax lah. Tapi sebab hujan, bukan sebab kita orang semua majoriti boleh mati kau. Majoriti boleh solat. So dah dekat masjid situ je. Betul. Ada orang ni. So kita makan kat sini dulu. Nak tengok ke? Betul. So ini keadaan sekarang. Update. Tu masjid, kita pergi makan dulu baru buka. Nanti lepas dah buka baru kita pergi dataran. Yes. Tapi aku rasa macam malas nak pergi. Kita apa? Talk je. Kita akan sambung kita punya tadi. Apa tadi? Dia podcast. Kita Makanan beli apa? tadi. What we actually plan, but what we Kita actually mula dengan dulu. What you actually buy at the Bazar Ramadan? burger, roti john, Ya. akok, air, water tembikai. Water tembikai je accurate. Yang lain semua tak accurate. Tadi cakap nak beli sikit kan? Ya, Lebih banyak. dia macam sikit tapi banyak lah pula.
So itulah dia punya accuracy dia tak sama. So it's 10% je accuracy dia. Itulah reality So budak. yang Arif bukti diterima palsu. Okay, ya. Reality kau beli apa kat Bazar Ramadan tadi? Oh, dia tadi nak yang pecik. Dia dah beli. Aku tak boleh yang pecik sebab aku kat rumah tak. Sebab kat rumah aku makan yang pecik. So aku macam aku beli macam a bunch of fruits. A lot of fruit. Saya memang setiap kali buka puasa saya kan tak saya beli kuah lah. Okay. Lepas saya beli sushi dalam 5 kot. 5 lah. 5. Jepun dah. Tadi Ya. dia nak gorek pakcik Jepun tu. Alamak. Itu Dekat dah dalam jam lah. masjid pula tu. Dalam masjid pula tu. Dia ada salah lah alamak. Lepas tu kita beli sata. Kita suka sata. Ayah tak nak sata. Sebab aku tak sempat nak beli sata. Aku tak sempat tak ada pun sata dia tu. Dia suruh aku buat sendiri. Memang tak lah. Kita orang kita dia. Tahu dia pecik. Cuba Aisyah, pay Lepas attention. tu Aisyah, pay attention Aisyah. Lepas tu last air kosong lah, air kosong. Lepas tu dia dapat sejuk kan. Tadi tak nak air masjid. Tak Bajet. Aku rasa air masjid lagi afdal kot. so dia. Lepas tu last sekali dadih. Tapi dadih kita makan sikit-sikit. Kita ambil kawan lah. So kita craving lah. Kita craving. Craving tu tak Macam dia coklat. Itu je lah. Itu tu. Aisyah. Benda yang I plan to buy. Benda yang aku plan dengan benda yang aku dah beli lebih kurang sama. Sebab tadi aku cakap aku nak beli goreng. Sebab aku Tak ada loser. ya pun. Sebab tadi aku plan nak beli goreng-goreng je kan. So aku beli kopi otak. Lepas tu beli yes. Mantap abu. Lepas tu loceng weh dalam tengah kawin. So nasi tak sebut. Tapi sedap. And then ini apa Jepun tu? Takoyaki ramen. Aku tak tahulah. Dia letak ramen atas ni. Tapi kau dengar aku punya ni. Dia letak ramen. Sebelum dia bungkus rasa macam menyelerakan, tapi lepas dia dah bungkus dia letak macam benda atas ramen. Aku tengok macam mana dia letak atas benda tu. So aku cakap apalah bang, aku belilah tapi macam harus sedap lah. Sebab macam benda dia letak atas ramen. Lepas tu dengan air refreshing, iaitu air lemon asam boil. Surmah. Itu je. So, sekian laporan daripada saya. Melampau. Tadi aku cakap aku nak beli apa? Boleh kau balik dekat. Aku tak tahu, aku tak ingat apa aku cakap. Aku tak ingat. Tapi yang aku ingat, aku tak ingat. Sekejap, yang aku ingat refreshing. Sotong kau beli untuk kau. Yang aku ingat tadi apa yang aku cakap tak ada sebut kerabu. Tiba aku beli kerabu kaki ayam guys. Tapi nampak sedap tu. Dia kerabu sotong, dia minat sotong. Lepas tu aku beli lokcing. Ini pun tak ada. Ini pun tak ada dalam senarai sebenarnya. Lepas tu aku beli tepung pelita. Ada dalam senarai. Oh ni dengan main cap bari aku. Lepas tu aku beli burger. Aku beli dengan Huda nak burger, aku pun nak burger. Kita dan sebulu dan sekutu. Lepas tu kita beli roti john cheese besar. Ini besar. Ini saiz biasa. Aku lah. Jangan kau beli tadi. Ni macam beli marak kan. Alah, tapi aku tak sure. Tadi ada apa Mak Rock? Lepas tu kita ada paling special kepak lekor original daripada Ganu. Okay. Udah bawa untuk aku. Tolong elok tadi dia crispy sekarang jadi kerepek. Dari juicy So ni lah kita orang beli. Tengoklah banyak ke? Orang rasa banyak ke? So korang rasa sila komen di bawah. Kalau sudah suka sila komen. So tak banyak kan? Relax lah. So jemput makan. Bye. So okay, kita sambung balik pasal apa yang kita beli hari ni. Tadi 2 ekor ni dia tak datang. Bukan tak datang, dia lambat. Dah datang ya? Aku cakap tadi, aku dah betulkan ayat aku dah tadi. So, hi guys, so kita nak sambung balik. Hari ni kita beli apa? Bukan. Betul lah, hari ni kita beli apa? Tapi sebab ayat tadi what we actually want. Okay, so wait. Hai. Reality kau beli apa? Waalaikumsalam. Tak usah tu. Extra Joss. Tak tanya lagi dah tunjuk. Ini interviewer tau. So, kau dah beli apa? Oh dah. Okay. Tu Apa ni? spaghetti apa tadi? Aglio dengan extra Joss. Itu kan dia. Ni. Lepas tu ni otak. Okey otak. Lepas tu ni buka otak aku lah. Ni extra Joss. Gladi sebab kita mengamalkan hidup gaya sihat pada hari ni. Shh. Ya. Okay, seterusnya.
Hari ni saya beli nasi ayam kunyit berharga RM8. Bukan Mak Rok. Sorry Mak Rok. Lepas tu air strawberry yogurt RM6. Kita dah habis dah. Macam aja dia kat aku. Aku tak kira lah. Anggaran. Aku rasa dalam 50 lebih. 50 lebih. RM10. Aku rasa RM10. Total damage aku RM50 lebih. Total dia beli a bunch of fruits. Yes. Diet kan. Saya suka maths. Aku pergi pasar beli buah tambah 5. Okay. Total damage kau? Total damage hari ni aglio olio 10, popiah RM5, air RM6, 21 Total damage RM6, RM8, total RM14 sahaja. Serius ah? RM6, RM8, RM14. Nampak? Okay, total damage kau? Total damage kira-kira dalam 30 ke 40 rasanya. 40 macam sebab tambah dengan ni kenapa? Boleh. Paling mahal. Tak semua RM10, RM10, RM8. Yang ni je RM5.20. Aku rasa kan nanti aku edit memang kuat gila suara dia. Dah ada mic. Dulu tak ada mic, aku faham kan. Dia ada 5 tahun tak makan nasi guys. Apa tu? Oh, assistant. I don't know. Consultant. Adik memang boleh jangan langgar makanan kakak. Kita buka dulu roti john ni. Apa kata mic ni aku bagi Lia sebab dia banyak cakap. Tak apa, dia tak payah boleh lah. Boleh dengar tak? Buka dulu. Ya rekod. Satu ni. Pilih mana? Elok. Dah trauma tu. Bukan dah. Bukan tu sini. Ha? Buka. Jauh betul ayah aku ya. Kau ada. Ya. Lagi minum air merah dulu. Aku rembat basikal. Tengok. Ni ayah aku rembat basikal. Aku nak strawberry ni. Satu ni strawberry. Okay Lia, boleh tahu kau minat? Tak suka lah. Astagfirullahaladzim. Aku apa? Tu ramen ke? Ramen dengan takoyaki. Sikit lah. Na kita. Yes. Kita dah lagi sendiri. Hai guys, kita orang dah habis iftar. Sekarang kita orang nak pergi Ore nak buat Velocity. Tungking tak. Weh tadi aku debut. Tapi nanti dalam bulan dah. Aku boleh edit benda. Bila je dulu. Aku tak boleh. Aku tak dapat. Kita dapat para Ustazah. Outfit. Hari ni kita nak buat outfit check dengan diorang semua. Hari ni kita buat outfit check dengan diorang semua. Mari kita interview sama-sama punya outfit check. Let's go. Okay go, who dah first? Kenapa aku dulu? Okay, outfit check daripada Mak. Tudung beli sendiri duit Mak. Beli sendiri duit Mak. Cincin Mak lagi. Cincin beli sendiri duit Mak. Kasut Mak. So ni outfit kita. Okay dah, go. Next kita bagi dekat Ali. Biasa aku Ali tu yang balik. Assalamualaikum. Saya akan tunjuk outfit saya pada hari ini. Tudung beli dekat mall tapi tak ingat mall mana. Jubah dari TikTok. Beg TikTok. Macam mengatuk.
Masukkan semua. Semua total tahu lah benda yang outfit saya hari ni. Tudung warna krim, dah lama beli tak tahu kat mana, daripada mana. Baju abaya pun lama dah beli, tak tahu kat mana. Lepas tu dalam seluar, kasut beli dekat mall dekat Melaka. And then this is my outfit. Bye. Kipas Shopee, tudung Jalanta, baju Umi punya baju, kasut Umi, bag kedai tu je. Aku dulu. Tudung Hijabista. Hijabista. Abaya kedai abaya lah. Kedai abaya tak tahu dekat dengan Ion Osnaji. Bajet. Okay. And then kasut Vinci kot tak silap. Salah. Shopee lah bag. Salah. Dekat Kelly Small. Salah. Spek mahal kot situ. Okay. Alamak, sorry. Okay. Different. So, itu daripada bag scarf. Baju. Ini mana dia? Lupa jangan cakap baju sama punya. Okay, benda ni macam dejavu sikit sebab apa dia tu? Kita betul terdistract dulu. Aku cakap macam tadi? Cakap dejavu. Benda ni dejavu sebab dekat Perak pun aku tertukar, bukan tertukar, aku tukar baju dengan Lia. Ini pun baju Lia sebab okay. So inilah baju Lia. Kasut saya daripada Thomas. Okay. Next bag saya Coach. Okay, anak kaya. Next. Lipstick saya daripada bag. Okay, lipstick pun nak datang. Akish dah. Semua dah. Aku dah nak. Kau dah dah. Oh, dah. Ni hao ma, ni是什么包 So, ada main. Ni suasana dia Suasana Aku dekat orang Putrajaya. Yes, aku bagi korang preview ni Putrajaya sekarang macam ni. Sana jual-jual. Kita malas nak pergi sana ni. Sebab jarang kat orang. Kita orang introvert. Ada sebulan dan berdoa insan di hari raya. Tunggu mana berhapus dosa. Mohonlah maaf. Kalau ibu bapa, sahabat, sama-sama kita gembira. So sekarang kalau korang tanya kita orang nak pergi cari tempat duduk, dia tak nak tengok. Dia lagi cari tempat duduk nak buat TikTok. Kita velocity is wajib berguna, you know. Aku tak cakap kursi kan? When you go book together, you have to do the velocity train. If not, you FOMO lah kan. You FOMO. Kan? We are FOMO. FOMO apa? Fear of missing out. Kau tak tahu ke? Oh tak. Saya tak tahu short form, sorry. Apa? FOMO tu famous kot. Dia tak tahu FOMO tu apa. Fear of missing out. Ya. Wow. Short form style. Short form tu short form. Short form tu Short form. lambang rumah kau. Short form ada lembu. Oh, mak kau. Sekarang kita sedang mencari tempat untuk kita orang duduk buat velocity train. Tapi terlalu rapat orang. Sebab kita ni introvert. Kita orang malas nak pergi, suruh orang pergi. Susah lah group semua introvert ni. Betul-betul dia seorang JE. Kita introvert, kita kena hidup public speaking, okay? Ada fikir kepala otak tau. Kita hidup dengan public speaking. This is how we need to involve in Kepala out of the box. outside the world. Oh, outside the world. Before this, you inside the world. Outside the world. Later you go up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kali dah aku bagi salam? Okay. Mimik balik. Okay. Kenapa kamu tak tahu? Tak nampak. Gelap lah. Budak tu kan dia lari. Tapi kan sekejap lagi aku tunjuk lari dia macam ni. Adiba akan menunjukkan mimik muka budak berlari. Yes. Bukan mimik muka tu. Mimik apa? Berlari. Mimik muka maksudnya pergerakan. So sekarang kita orang tadi dah buat dalam 3 TikTok. 3? Ni kita orang nak keluarkan kereta. Sebab kereta tu limit dia pukul 10 dah kena bawa keluar dah. Nanti kereta kena campak. So lagi ambil kereta lepas tu tak tahu nak pergi mana. Kena nak pergi Mori tapi macam kita hanya strict parents. So tengah fikir nak Mori kat mana. Mori sini ke, Mori sana ke, Mori Kalau Mori pun nanti saya tak dapat jalan lah. Dia boleh Mori sebab banyak tempat Mori kat KL. Kajang sebelum Kerjaya je. Kalau tak. Tadi kan kita naik eskalator ni. Kau pergi anak aku lah. Oh tadi daripada bazar. Tak, yang tadi itu daripada bazar. Okay cepat mimik dia berlari.
Kenapa dia lagu tu Aku rasa lagi tengok kau berlari berdua. So guys, lagi turun bawah. Suruh ikut dalam. Sekarang ni nak ikut jalan dalam, jalan luar aku tak faham. Oh ramai sokmo je. Ramai sokmo. Aduh. Kita masuk masjid. Oh sorry. Alah dia tak apa ni. Alah dia turun tangga. Tadi kita turun tangga. Ni? Mana? Tak. Betul sinyal ni. Tertampar dia. Kira tu lebih sangat. Kita. Penat ni semua orang. Penat sesungguhnya semua orang yang keluar sogok. Kita nak keluar kereta. Masih dekat shopping mall kan. Tengok keadaan ni. Jam. Tengok keadaan ni. Jam. Kau sana. Bawa sana. Sini. Sana dan sana. Sampai dah kereta. Dia tak bonek. Buka bonek jap. Baik kalau tak belakang, kalau tak muat nanti. Guys, tengah tak tahu muat ke tak ni. Kita terrapat dah pula. Okay, muat tak? Masuk ni. Allah Azza Muhammad. Atas sambil, atas syuruk. Okay. Ada syuruk. Okay, kau boleh turun sikit. Okay, dah. Aku suka boleh turun sikit. Aku suka. Muat je. Dah. Kalau bukan tingkap pun luar ke dengar. Tak payah cakap buat tingkap. Tak buka. Ni kanan. Tak payah cakap. Tiba aku nak pegang. Tak ada bagi bercakap. Aku tak pegang. Tiba. Dia pegang orang sebelah aku. Depan tu kiri. Aku memerlukanlah kepekaan. Kiri. Hai guys, aku lupa record. Hai guys, aku takut aku lupa nak buat outro. So aku nak buat outro. Kita orang semua dah nak balik. Yang kelakarnya tak jadi murid. Sebab kita orang semua strict parents. Curfew pukul 12. So kita orang anak-anak yang soleha mentaati. Dia salah jalan. Itu je lah. Yang kita tak jadi murid. Kita nak jadi murid tapi kita dapat jadi murid. Tapi dah curfew pukul 12. Sekarang dah 11.30. So aku lupa buat outro. Aku siap-siap lah buat outro. Bye guys. See you again in another one. Aku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu di sampingku. Di mana yang semu pejamkan mataku. Ku bayangkan semua yang ada. Sakit aku.